tips simpan duit untuk tahun 2026 supaya tak mudah bocor. Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save and tag pasangan masing-masing supaya sama-sama berjaya adakan simpanan yang kukuh. Tuan-puan, kita dah berada di awal tahun 2026. Tapi simpanan tahun lepas kalau tak sampai pun 1,000 lagi, sebenarnya bukan kita je macam tu. Ramai orang sebenarnya menyimpan juga. Tapi cara kita tu salah, tak berkesan, mudah bocor. Kita selalu dengar orang kata, simpanlah duit, nanti senang. Tapi masalahnya, bila kita simpan duit, duit tu senang keluar balik. Awal bulan kita simpan, hujung bulan kita dah korek balik. Sebab tu, Robert Kiyosaki dia kata, saver are loser. Fitrah duit ni memang untuk dibelanjakan. Tapi, ada satu benda yang fitrah dia memang untuk disimpan, iaitu emas. Bila kita tukar duit kertas kepada aset emas fizikal, kita akan jadi lebih sayang nak berbelanja. Takkanlah kita nak jual emas semata-mata sebab nak beli handbag baru atau nak tukar sport rim kereta. Tuan-puan, emas ni Allah dah sebut dalam Al-Quran, manusia memang sayangkan emas. Sebab tu emas ni akan jadi simpanan yang sangat mudah bertambah dan kita akan cepat-cepat layak jadi pembayar zakat apabila simpan emas. Jadi kalau tuan-puan nak ubah cara menabung tahun ini, tuan-puan letakkan azam nak gemukkan simpanan tahun 2026 ni. Tuan-puan boleh mula dengan simpan emas melalui akaun emas Gap Public Gold. Tak perlu tunggu kaya tuan-puan. Tak perlu tunggu ada ribu-riban untuk nak simpan emas. Tuan-puan ada minimal RM100 pun dah boleh bermula. Duit tu akan automatik ditukarkan jadi gram-gram emas yang berketulinan 999.9. Bila cukup gram, tuan-puan boleh fizikalkan dalam bentuk emas, sama ada dalam bentuk gold bar, jongkong emas yang petak, ataupun dalam bentuk siling emas dinar yang bulat, atau dalam bentuk barang kemas 999.9. Jadi kalau kalian nak baiki cara menabung tahun 2026, boleh klik pin video di atas untuk tahu cara bermula dan saya akan bantu sebaiknya. Silakan tuan-puan.